Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Bersama saya Cikgu Wahidah. Kita telah memasuki unit seterusnya iaitu manusia. Tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini ialah pembiakan manusia. Kita akan mengetahui organ pembiakan lelaki dan perempuan serta proses persenyawaan manusia hingga bayi dilahirkan. Perhatikan situasi kelahiran bayi ini. Kelahiran ialah suatu keajaiban dan saat paling menggembirakan buat pasangan suami dan isteri. Tahukah kamu bagaimanakah bayi terjadi? Apakah yang akan berlaku jika tiada kelahiran bayi di dunia ini? Jom kita pelajari dengan lebih lanjut. Bayi yang baru lahir ialah hasil daripada proses pembiakan manusia. Manusia membiak untuk memastikan kemandirian spesiesnya. Proses pembiakan manusia melibatkan pasangan lelaki dan juga perempuan. Organ-organ pembiakan lelaki dan perempuan membentuk sistem pembiakan. Mari kita lihat organ pembiakan bagi lelaki. Organ pembiakan lelaki terdiri daripada testis dan zakar. Zakar berfungsi untuk menyalurkan sperma ke dalam organ pembiakan perempuan. Manakala, testis pula ialah tempat di mana sperma dihasilkan. Apabila seseorang lelaki mencapai peringkat akil baligh, testisnya akan mula menghasilkan sperma. Organ pembiakan perempuan. Organ pembiakan perempuan pula terdiri daripada faraj, uterus, tiub falopio dan ovari. Faraj ialah saluran yang menerima sperma daripada zakar. Uterus ialah tempat untuk embryo berkembang dan membesar. Uterus juga dikenali sebagai rahim. Tiub falopio pula adalah tempat proses persenyawaan berlaku antara sperma dengan ovum. Ovari adalah tempat ovum atau telur dihasilkan setiap bulan. Apabila seseorang perempuan mencapai peringkat akil baligh, ovari akan menghasilkan ovum. Tahukah kamu, sekiranya ovari membebaskan lebih daripada satu ovum pada satu masa, terdapat kemungkinan berlakunya kelahiran kembar jika ovum tersebut berjaya disenyawakan. Mari kita lihat proses persenyawaan manusia hingga bayi dilahirkan. Apakah itu proses persenyawaan? Proses persenyawaan ialah percantuman sperma daripada lelaki dan ovum daripada perempuan. Proses persenyawaan bermula apabila zakar lelaki menyalurkan sperma ke dalam faraj perempuan. Kedua, sperma berenang ke arah ovum dengan menggunakan ekornya. Hanya satu sperma yang akan bercantum dengan satu ovum. Percantuman ini dikenali sebagai proses persenyawaan dan berlaku di tiub falopio. Ovum yang telah disenyawakan dengan sperma dikenali sebagai zygote. Zygote akan membahagi dan membentuk banyak sel yang dikenali sebagai embryo. Embryo akan berkembang di dalam uterus seorang ibu dan membentuk fetus. Fetus kekal di dalam uterus untuk jangka masa kurang lebih 9 bulan sehingga fetus cukup lengkap dengan organ-organnya. Tahukah kamu, fetus yang sedang berkembang berhubung dengan ibunya melalui tali pusat. Tali pusat ini membekalkan nutrien dan oksigen kepada fetus serta menyingkirkan bahan kumuh daripada tubuh fetus. Setelah kurang lebih 9 bulan, fetus dilahirkan melalui faraj dan dikenali sebagai bayi. Proses pembiakan sangat penting kepada manusia sama seperti proses hidup yang lain. Perhatikan situasi ini. Encik Ahmad mempunyai 3 orang anak hasil daripada perkahwinan dengan isterinya. Kini,
Bilangan keluarga Encik Ahmad berjumlah 12 orang. Proses pembiakan adalah penting kepada manusia untuk menambah bilangan populasi. Lihat situasi ini pula. Situasi yang sunyi ini menunjukkan gambaran kehidupan di bumi sekiranya manusia tidak membiak. Proses pembiakan juga penting untuk mengekalkan kemandirian spesies manusia dan mengelakkan kepupusan. Baiklah murid-murid, sampai di sini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Berjumpa lagi untuk topik seterusnya.